boleh tipu orang kata dolar lemah, betul. Dolar sedikit lemah, tetapi pattern itu berlaku juga kepada hampir majoriti mata wang utama dunia. Saya boleh tunjukkan kalau ada screenshot, ada papan layar, memang satu persatu. Yang tu dia tak boleh jawab. Sebab itulah saya nak berdepan banyak dengan orang-orang yang suka kata macam ni. Jom buat debate, dialog, biar satu rakyat Malaysia tengok. Dia kata ringgit bukan hukum, dolar yang lemah. Okey, kalau macam tu kenapa ringgit lebih baik pada Indonesia rupiah? Dia akan bagi alasan pula. Rupiah memang lemah. Okey, kenapa ringgit berbanding Korean won juga naik? Berbanding Japanese yen, New Zealand dollar, Australian dollar, buka satu persatu. Yang tu apa respon dia? Dah sekali lagi. Sebab saya dah debate benda ni dekat TikTok, saya rakam benda tu, dah sekali dicabut turun. Saya patahkan satu persatu. Ringgit Malaysia mengukuh kerana ekonomi makro kita baik. Macam mana nak semak ekonomi makro baik? Ada pertumbuhan ekonomi, pelaburan naik dengan mendadak, inflasi rendah, unemployment juga baik, rendah, kuasa beli naik tinggi. Kuasa beli naik tinggi Mungkin secara purata, kena faham statistik secara purata. Tahu tak, kita menyumbang kepada ekonomi Thailand dengan agak besar. Sebab rakyat kita pergi melancong kepada Thailand. Sebab apa? Selera dah makin tinggi, Murah. tapi dekat mulut mengomel, ekonomi teruk. Kau pergi melancong sana, boleh pula. So isunya bukan, saya tahu. Okey, ekonomi anggap macam ni, nak mudah faham. Dia ada ni garis ni ada jaring, net. Siapa yang kita kata kompetent, ada kemampuan, dia akan melepasi net dan dia berada di atas. Tapi dalam ekonomi takkan pernah muncul ekonomi yang semua ke atas. Akan ada yang terjatuh. Yang terjatuh tu kerajaan kena besarkan net supaya jatuh tu tak melepasi bawah net. Itulah istiasara supaya yang jatuh tu masih boleh hidup. Berbeza dengan negara yang macam Sri Lanka. Apabila jatuh ekonomi mereka, net tu pun tak ada. Semua jatuh berduduk. Saya suka sangat tunjukkan kes Sri Lanka sebab kes Sri Lanka menjadi satu subjek yang penting dalam dunia. Bagaimana kalau ekonomi tak diuruskan dengan baik, bagaimana kalau kerana hanya nak dapatkan undi awak je, offer macam-macam, hancur negara. Senang nak menang PRU. Esok subsidi minyak kita akan pukarkan balik. Turunkan harga, pukarkan balik. Awak happy? Cukai tak payah kutip, happy. Tapi tidak realistik. Dia mesti realistik. Contoh realistik, bentangkan belanjawan lah. Saya tembak Perikatan Nasional secara berdepan dulu sebab mereka offer belanjawan yang tidak munasabah. Contoh, ingat tak? Belanjawan alternatif. Dia kata nak bagi kepada rakyat 500 sebulan. Setahun 6,000. Kepada ramai orang. Tapi dia tak bentangkan berapa belanjawan, berapa hasil dan berapa belanja. Yang tu tak boleh. Sebab dia akan menyebabkan negara teruk lah. Okey.